pahalanya besar. Selawat ni pahala besar dan dia tak akan turun. Pahala dia naik terus. Dah lah banyak, lepas tu dia terus tak pernah turun. Itu selawat. Sebab tu dalam hadis ada menyatakan orang-orang di syurga akan cemburu dengan orang selawat. Sebab mereka bersama Nabi, pahala dia banyak. Dan yang paling special, selawat ni dah Allah terima, mesti terima. Kedua, pahalanya banyak. Ketiga, pahalanya tak boleh diambil orang pada hari kiamat. Hari kiamat, pahala kita kalau bawa selawat ni, orang tak boleh ambil. Pahala lain orang boleh ambil. Pahala haji orang boleh ambil, pahala sembahyang orang boleh ambil, pahala zakat orang boleh rembat. Bila kita mengumpat orang tu, kita zalimin dia, kita tipu, habis pahala kita pergi ke orang tu. Dia boleh susut. Kalau pahala-pahala yang lain tu, kita dah tua ni kan, Mamik kan, panggil Mamik boleh kan. Amal kita dulu kan banyak kan, tapi tak dah habis. Mengumpat untuk viral yang bukan-bukan, tak dah habis. Tapi selawat dia tak boleh habis pahala dia. Orang tak boleh ambil. Dia sentiasa bertambah-tambah. Sebab tu selawat lah, jangan tak selawat. Ulama kata siapa dulu leka lah ibadah kurang, saling sibuk memanjang, baru dah ujung ni baru nak beramalkan, banyak kita lompang-lompang dulu kan. Kata ulama banyakkan selawat. Selawat dia sangat mengcover kehidupan kita, insya-Allah. Seterusnya, selawat ni keistimewaan dia apa? Kita akan jadi VVIP Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa Bang? VVIP Siapa jadi VVIP, layanan mesti istimewa. Kita tengok kan VVIP kat dunia ni kan, mesti duduk depan. Kalau makan, meja dia lain kan, menu dia tak sama tau. Itu VVIP kat dunia. Siapa nak jadi VVIP Rasulullah, senang aja. Nabi kata orang yang akan jadi VVIP aku pada hari kiamat, bahkan kat dunia pun dapat. Nabi sebut orang yang banyak selawat. Nabi tak sebut baca Quran. Baca Quran tu penting. Nabi tak sebut haji tu wajib kan. Nabi sebut selawat. Kenapa Nabi sebut selawat? Sebab selawat ni mudah. Nabi nak seramai-ramai umat dia duduk jadi VVIP dia. Nabi kan sayang umat kan. Tuan-tuan mati Allah. Jadi VVIP senang je tuan-tuan. Mulut tu Allahumma salli ala sayyidina. Jadi VVIP Rasulullah. Siapa jadi VVIP Nabi? Allah layan. Allah mesti layan. Hidup dia mesti tenang, mesti lancar. Sulit mesti hilang. Allah layan hidup dia. Tak dia cuba selawat nanti dia lapar, hutang banyak susut, yang buntu